to my channel Nadia Suzam. Okey, kepada sesiapa yang baru jumpa video Nadia ni, yang belum pernah subscribe lagi YouTube channel Nadia, korang boleh subscribe, tekan notification bell dan tengoklah video-video Nadia yang sebelum-sebelum ni. Okey, sebenarnya Nadia sebelum ni Nadia dah buat video sikit lah dekat YouTube saja. Kita nak letak dekat dalam YouTube channel, nak simpan kenangan macam tu lah. Tapi Nadia stop buat video lama dah, rasanya setahun lebih. Okay, lepas kahwin ni Nadia barulah rasa nak sambung balik buat video dekat YouTube. Okay, kepada sesiapa yang belum subscribe, boleh subscribe sekarang. Hari ni 5 Oktober 2022, Nadia bangun awal sikit daripada biasa sebab kejap lagi nak pergi check up baby. Lepas tu pergi beli barang-barang dapur. Pertama sekali Nadia pergi ke peti ais sebab nak tekan butang defrost ni untuk Nadia cairkan lah ais yang dah membeku yang tebal dekat freezer tu. Sementara tu Nadia nak cek barang-barang apa yang perlu dibeli untuk kita top up bulan ni. So first sekali Nadia tengok beras lah. Beras tinggal sikit. So dalam kontainer ni muat untuk 5 kilo. 5 kilo ni biasanya tahan selama 2 bulan lah. So yang ni dia dah nak habis. So Nadia masukkan list beras. Lepas tu ni gula. Gula pun dah nak habis. Dengan tepung. Tepung gandum pun kita kena beli baru lah. Sebab Nadia banyak pakai tepung buat cucur semua tu. Lepas tu yang ini adalah garam. Garam pun tinggal sikit, kita kena top up. Kunyit pun sama, tinggal sikit, kena top up juga. Lepas tu yang ni Ajinomoto tak perlu top up sebab hari tu Nadia punya yang beli saiz kecil punya Ajinomoto pun tak habis lagi. So tak payah top up lah. Yang ini ikan bilis, kena top up juga kalau kita nak buat nasi goreng ke apa ke. Lepas tu Nadia tengok stok sos cili. Sos cili memang sentiasa cepat habis lah kat rumah ni sebab suami Nadia suka makan sos. Lepas tu Nadia cek kicap. Okay, kicap tinggal sikit, mungkin nak beli juga. Lepas tu Nadia cek dekat rak ni, tengok perencah-perencah macam perencah tom yum ada 2, so tak payah beli lagi 2 kotak. Satu dah buka, satu belum buka. Lepas tu ada perencah cube ayam. So yang ni tinggal 3 ketul, tak perlu beli lagi. Nanti bila dah habis baru dah belilah dekat kedai runcit dekat je, dekat rumah. Dekat bahagian bawah pula ada bekas untuk bawang halia, bawang putih, bawang Holland. So yang Nadia pegang ni bekas bawang besar, bawang merah halia. So tinggal sikit, nanti Nadia akan beli jugalah untuk kita top up stok bulan ni. Sebelah dia tu bekas bawang putih, tinggal 2 labu je, so kita kena top up juga. Lepas cek bahan-bahan kering, Nadia buka peti ais pula untuk cek bahan-bahan basah lah. So dalam peti ais ni memang banyak dah tak ada, sayur dah tak ada, tinggal buah beberapa biji je. Lepas tu dalam freezer ni ayam ikan semua dah habis, tinggal yang frozen je macam daging burger, fries, nugget. So Nadia akan masukkan dalam list lah untuk kita beli barang. Sebelum pergi check up baby, Nadia sarapan dulu roti canai dengan nasi lemak. Suami Nadia belikan. Cakap. Inilah suami Nadia. Handsome tak? Handsome kan? Dah lah baik, penyayang. Tengok tu manis je senyuman dia. Terima kasih bawa ayam pergi check up baby setiap bulan. Finally sampai juga dekat klinik kesihatan yang terdekat. Disebabkan parking selalu full, so kita orang parking tepi jalan je lah. Inilah dia klinik kesihatan yang Nadia pergi check up baby setiap bulan.
Jom ikut Nada cakap baby. Mula-mula kita letak dulu buku pin dekat tempat yang disediakan. Nanti nurse akan panggil nama untuk timbang berat badan dan juga cek BP. Kesian kaum bapa kena tunggu dekat luar. Ibu-ibu sahaja yang duduk dekat dalam klinik. Mesti bosan kan diorang? Sebab tu diorang main game, tengok handphone. Lepas timbang berat badan dan cek BP, ibu-ibu kena cucuk pula untuk ambil sampel darah. Lepas tu kena hantar dekat makmal dan kita akan buat ujian air kencing. Lepas dapat result darah dan air kencing, ibu-ibu akan berjumpa dengan nurse dan juga doktor untuk sesi yang seterusnya. Kali ni Nada dapat ubat zinc copper untuk tambah darah. Lepas ambil ubat, Nada pun balik. Pergi kentir rambut ni. Ni dah panjang ni. Botak nak botak. Akan ku pertahan cinta kita. Sememangnya satu kesalahan suami kalau lepas check up baby terus balik rumah. Jadi kita kena melencong dulu. So sekarang Nada nak teman suami Nada, katanya nak pergi potong rambut. So kita temanlah dia. Alang-alang kita pun kenalah reward diri kita juga. Masa ni Nada dah siap cuci rambut dan buat hair treatment. Tapi ingatkan orang perempuan je yang lambat bersiap. Rupanya orang lelaki lagi lambat siap. So kita tunggu je lah suami kita ni. Lepas siap buat rambut, perut pun dah lapar. So, kita orang makan dekat kedai. Memang setiap kali lepas check up baby, Nada tak masak tengah hari lah. Semua Nada makan dekat kedai. Tu yang bestnya kalau pergi check up baby. Nada ambil lauk lala dan juga bayam. Suami Nada ambil lauk ikan keli bakar dan juga ulam-ulaman. Lepas habis makan, Nada dan suami terus balik rumah. Sebabnya, suami Nada belum rehat lagi dari pagi tadi. Sebenarnya, suami Nada kerja shift malam dan baru balik kerja pagi tadi. Lepas balik kerja, terus bawa Nada pergi check up baby dekat klinik. Disebabkan malam ni suami Nada akan masuk kerja balik. Jadi, kita orang balik rumah dulu supaya suami Nada boleh berehat. Dan Nada settlekan untuk defrost peti ais dan juga kemas peti ais. Kita orang tangguhkan beli barang-barang dapur kepada esok hari. Sebab esok suami Nada cuti.
Dah siap. Inilah rupa sebelum dan selepas dibersihkan. Inilah hasilnya. Lepas Nadia defrost peti ais, Nadia kemas dan juga lap peti ais dan juga susun barang-barang dengan teratur. Jadi tak banyak sangatlah barang yang ada dalam peti ais Nadia ni. So, macam video Nadia yang pertama kalinya selepas kahwin ni, okey ke? Kalau okey, korang komen. Kalau ada apa-apa cadangan, korang boleh komen sekali dekat bawah ni. Dalam freezer tak banyak pun yang tinggal. Yang dalam Tupperware tu daging korban tahun ni punya, yang hari tu. Yang sebelahnya tu barang frozen. Itu saja video Nadia untuk kali ni. Terima kasih semua siapa yang sudi tengok video Nadia sampai habis. Kepada yang belum subscribe video Nadia, korang boleh subscribe, tekan notification bell, like, comment, share dan jumpa lagi di video yang seterusnya. Bye bye.